Assalamualaikum semua, terima kasih kerana menonton channel saya. Hari ini saya nak kongsikan dengan anda macam mana nak tambah pekerja baru dalam sistem SOCSO, Portal Assist ya. Okey, dan jawab soalan-soalan daripada anda. Mula-mula anda kena pergi login dulu dalam anda punya majikan punya SOCSO ya. Okey, lepas tu kita mulakan step seterusnya. Daftar pekerja baru, kita pergi dekat mana? Dekat atas ni, sebelah nama kita, My Site. Pilih dekat sini, pendaftaran. Okey, pilih pendaftaran. Okey. Pergi dekat kemas kini. Okey, tambah pekerja baru. Tambah pekerja baru dekat sini. Tekan. Okey. Turun bawah, nampak tak dekat sini nama company kita? Ada dekat sini tindakan dan ada pen. Ya. Tindakan dengan pen kecil ni, tekan pen kecil ni. Okey, tekan pen kecil ni. Okey, kemas kini pekerja baru, muat naik dokumen sokongan. Okey. Kemas kini pekerja baru, tengok dekat sini nampak senarai pekerja baru, tambah pekerja dan tambah pekerja asing. Ambil tambah pekerja. Klik dekat tambah pekerja ni. Dekat sini dia akan minta nombor kad pengenalan. Apa anda kena buat sebelum buat apa-apa, letak dulu nombor kad pengenalan. Sebab bila kita ada kad pengenalan pekerja, kalau pekerja tu dah ada data, automatik ya, sistem ni akan bagi maklumat dia. Okey, kita letak nombor. Okey, tekan cari dekat sini. Okey, bila anda tekan cari, nampak jika ada data, nama dia, umur dia semua. Bagi pekerja yang dah daftar, dah ada SOCSO sebelum ni, semua data dia akan ada dekat dalam data ni. So kita kena isi bila tarikh dia mula kerja je. Tapi bagi yang tak ada, kita kena klik dekat register new employee. Dekat situ kita kena letak data satu-satu, IC nama dia, tarikh lahir dia. Dan yang penting sekali kita tengok ya, button yang ada tanda star merah tu kita kena isi ya. Sebab kalau tak isi, nanti dia tak boleh nak simpan. Isi yang tu dulu, yang tu compulsory, wajib isi. Kalau tak, yang lain-lain tu, yang tak ada butang tu, tak apa, biarkan dulu ya. Okey, itu untuk bezanya lah kalau kita ada pekerja yang dah ada SOCSO dan yang belum ada SOCSO. So kita teruskan kepada yang dah ada ya, sebab yang kat sini I punya pekerja tu dah ada SOCSO. Anda kena letak yang bertanda star ni, kena ada ya. Okey, anda cuma kena letak tarikh mula bekerja. Kita letak tarikh mula bekerja dekat sini. Sekejap ya. Okey, berapa hari bulan sekarang ni? So kita kena letak bulan Mei 2025. Kalau sekiranya anda punya pekerja masuk bulan ini, so dia akan ada dalam senarai bulan depan. Jadi kalau anda nak bayar bulan ini, dia kena letak sebulan awal. Sebab kita kena bayar pada akhir bulan selepas pekerja bekerja. Faham ya? Okay, maksud dia sekarang ni, sekarang ni saya buat dia di bulan Jun. Jadi saya kena letak dia bekerja ikut, kalau sebenarnya anda kena ikut tarikh dia bekerja lah ya. Kita letak dengan tahun dulu, tahun 2026. So bulan 5, letak 1 hari bulan 5. Yang ni dah ditanda, semua dah ada. Okey, tidak. Lepas tu ada tekan I have agreed terms and condition dan simpan. Nampak tak ni? Tambah pekerja, anda dah tambah pekerja ini. Okey. Ni kalau nak padam, kalau anda tersalah letak ataupun anda nak ubah apa-apa lagi data. Okey. Simpan dan teruskan.
Okey, lepas tu anda akan nampak dekat sini permohonan anda telah berjaya. Dapat? Maksudnya anda telah berjaya memasukkan pekerja baru tadi. Turun bawah. Nampak ni pekerja anda tambah. So anda boleh tekan simpan dan teruskan. Okey, permohonan anda telah berjaya. Anda ada dokumen sokongan untuk dimuat naik. Kalau tak ada, simpan dan teruskan. Permohonan anda telah berjaya. Okey, bila permohonan tu dah berjaya, anda kena tengok sampai page terakhir ada tulis preview ya. Preview tu last lah untuk anda semak kali terakhir ya. Lepas tu baru submit preview untuk anda lihat. Lepas tu anda kena hantar. Teruskan penghantaran. Ya. Okey, bila anda sampai ke sini, anda tengok ya. Anda akan dapat surat perakuan kemas kini, berjaya kemas kini, dan surat berjaya kemas kini pekerja. Di sinilah baru anda komplit. Selagi anda belum dapat surat ni, anda tak komplit lagi. Maksudnya tak ni lagi. So anda tengok dekat surat perakuan ni, tekan dekat sini. Anda baca surat perakuan ni. Okey, surat dia berbunyi macam ni. Penerimaan pekerja baru. Okey, nampak? Dia telah terima daripada PTSO. Okey. Kedua, surat pengakuan kemas kini SIP. Maksud dia dah juga register SIP. Okey. Kat sini pengakuan, di bawah insurans SIP. Nampak? So anda dapat surat tu. Lepas tu lagi satu surat berjaya kemas kini. Buka. Okey, nampak? Anda berjaya kemas kini. Nama pekerja baru anda semua dah ada. Okey. Lepas tu anda akan dapat surat berjaya kemas kini pekerja SIP. Yang ni untuk so saja, ini untuk SIP. Nampak? Okey, anda tengok surat dia. Dia macam ni. Okey. So anda nampak, ini barulah anda confirm anda telah hantar dan telah berjaya register ya. Tekan OK. Kalau dah dapat semua, tekan OK. Dan barulah berjaya. Okey, barulah berjaya pendaftaran pekerja baru anda. Okey, harap saya juga dapat menjawab soalan ni ya, kat mana nak dapat surat tu. Okey, surat tu juga akan dihantar melalui email kepada majikan. Ya, ini jawapan dia untuk dapatkan surat-surat pendaftaran pekerja baru. Okey, harap bermanfaat dan jumpa lagi. Assalamualaikum.